Kak Wai, harga emas dah turun ni. Maksudnya harga emas saya tu dah turun harga lah ya? Okay, tuan-puan, relax. Jangan panik. Tak perlu risau kalau ada emas fizikal. Harga emas turun, ramai orang mula risau pula. Tapi sebenarnya tak perlu risau pun sebab emas tu emas fizikal. Sebab feeling dia tak sama. Orang yang simpan emas tapi cuma nampak nombor kat skrin tu, bila harga jatuh, yang bermain dalam kepalanya cuma satu je. Hai, rugilah beli emas mahal. Nak pakai duit? Tak boleh. Melainkan jual dan terima rugi. Emas fizikal berbeza. Bila emas ada kat tangan, itu maksudnya duit masih ada pada kita. Harga turun, tak ada apa yang hilang. Grade emas tetap sama juga. Selagi tak jual, kita tak rugi apa-apa. Dan bila perlu duit, tak semestinya kena jual. Boleh pajak dulu, lepas tu tebuslah balik. Lagipun, emas ni bukan guna duit nak pakai bulan depan. Ini duit simpanan 2 tahun, 5 tahun atau 10 tahun akan datang. Bila emas ada kat tangan kita, kita sedar satu benda je. Kekayaan kita dalam kawalan kita sendiri. Bukan bank, bukan sistem, bukan orang lain. Sebab tu, kalau emas ada kat tangan, harga turun ke, naik ke, jangka pendek, tak payah nak disesalkan. Yang penting, emas ada. Okay? Teruskan konsisten menyimpan emas. Yang mana baru nak mula, boleh klik bawah saya up. InsyaAllah saya akan tunjukkan cara simpanan emas yang terbaik untuk anda. Emas, pasport kekayaan kita semua.